belakang. Tuai lembu. Okey. Kita rebel lembu dia juga. Okey. Benda yang tak molek ni, molek tak kita guna? Kalau kita pergi kedai, beli baju baru, lepas tu ada kotor sikit, kita tukar tak? Macam mana lembu orang molek mau beli kok? Tak ke? Nampak? Lepas tu biar kalau boleh nak keluar pada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Walaupun ada pendapat fuqaha mengatakan, walaupun lembu itu jaga tak betul belanya, boleh buat korban. Tapi sebaik-baiknya jangan ada khilaf. Kerana kita beribadah. Jangan duduk dalam pertikaian ulama'. Biar bersih betul. Lembu yang tidak ambil harta benda orang, tak musnahkan tanaman orang, itu yang terbaik. Anak Nabi Adam, dua beradik, Habil dan Qabil. Allah suruh korban, suruh derma, suruh beri sumbangan. Habil beri lembu yang gemuk-gemuk, Qabil beri buah hak rosak-rosak. Faham lagi? Allah terima hak Habil, Allah tak terima hak Qabil. Padahal Qabil itu anak Nabi. Anak Nabi sekalipun Allah tak terima kalau beri barang hak tak molek. Apatah lagi kalau anak poleh, anak pomak, anak pomu. Faham? Lagi Allah tak terima. Soalan yang ketiga sebelum akhir.